Kemudian orang yang tersambung iaitu ciri-ciri untuk orang takwa yang keempat, iaitu walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Manusia-manusia, jin-jin, kaya-kaya, batai-batai, segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia meyakinkan ma unsila ilaika, Al-Quran yang telah diberikan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unsila min qablik, Taurat dan Zabur, Injil yang telah diberikan kepada, yaitu yang telah diamanahkan kepada Nabi Isa. Zabur telah diamanahkan kepada Nabi Daud. Injil telah diamanahkan yaitu kepada Nabi Musa. Suhuf iaitu 60 suhuf telah diamanahkan kepada Nabi Sis. 30 suhuf iaitu diamanahkan yaitu kepada Nabi Ibrahim. Dan 10 suhuf diamanahkan kepada Nabi Musa sebelum kitab yang mudawanah, iaitu kitab Taurat. Ya. Kemudian Taurat dan Zabur hampir mirip isinya dengan Al-Quran. Al-Quran hampir mirip isinya dengan Taurat dan Injil. Ya. Banyak di dalamnya isi tauhid dan isi fiqah. Sedikit beda dengan Zabur. Kalau Zabur banyak isinya di dalam mengikat dengan ilmu tasawuf. Oleh kerana demikian, bab kedaya benar dan murna bina agama, tauhid, fiqah, tasawuf dan benar amalan gedayang supaya ihsan. Jadi iman, Islam, tauhid, ihsan ataupun iaitu tasawuf. Maka di dalam kitab Masailai nambah masalah kepedulian dalam kitab Masailai adalah segala pokok-pokok masalahnya iaitu Masailai. Ada istilah dalam berita jinu adalah puai pegah. Kemudian selanjutnya dipegah selanjutnya tentang masalah pencerahan. Kemudian salah satu daripada iaitu tanda-tanda iaitu urung muttaqin, wabil akhirati hum yuqinun, meyakinkan tentang iaitu hidup setelah mati. Ya, meyakinkan tentang udip oleh mati. Maka jih katanya kekelin Nabi al-insan niam. Katanya semasa laganya adalah katanya tengut. Memana tengut hati hana tingat ke Allah Taala. Han tingat hai kelate itu dari Allah kepada Allah, karena Allah yang hana tingat dalam hati katanya minallah ilallah billah, yang han tingat katanya le katanya sama dengan wate tingat tu oh dibili urang nyan tingat tu oh ibili bak kaya nyan tingat tu oh ibili melatang ke melatang nyan tingat tu dah tak pegah ibi melatang itu boh mana itu hana anak lemah dah ibili bak kaya itu biat boh drian itu biat boh padai hana tingat tu sao pun biat nyan ke Allah Taala han tingat tu hana ilmu tauhid bak gedayang. Ya, jadi jibi rumah legok yang urang bi rumah nyan tingat tu. Jibi pang le urang bi pang, ku urang bi pang nyan tingat tu. Kana pre nyan babadu. Ka Allah Taala han tingat tu sabi nyan pang kawak nyan. Sabi rumah kawak nyan. Miahana gejuk le Allah Taala punya juk. Na dapat pek le gedanya iaitu tak pegang rumah, batai na pek, kaya na dapat pek. Sama dengan dengan secara ilmu tauhid nyan adalah iaitu tahsilul hasil. Jadi tak pakai tak pegang remah dengan barang Allah Taala pegat. Mesti hana pegat Allah Taala iaitu hana pegat kaya, dia tak pegang remah. Hana pegat batai, hana pegat ana yang oleh Allah Taala, dia tak pegang remah. Tahu yang katukuh tak, tahu yang kacarang tak. Maka tiba pengut legedanya orang Islam oleh orang-orang yang ingin menarik Islam kepada jalan yang tidak ada kebenarannya.
Yang makaji murna ilmu tauhid, murna ilmu fiqh, murna ilmu tasawuf. Baik tanpa pakai tapi kerana tu dengan tujuan gop ia pakai gop dari dua non muslim metamong ia bertopeng dengan Islam, tujuan tidak rusak iaitu Islam di dalam dengan bermacam corak ragam. Dipisah katanya dengan ulama, dipisah katanya dengan Al-Quran, dipisah katanya dengan adat budidaya yang cocok dengan agama Islam. Alias ji gelantarkan baik kapati hukum Islamnya. Maka ji Taurat, Zabur, Injil dirubah oleh awaknya, termasuk Al-Quran bak masa jenau ingin dirubah sudah beberapa kali. Bandung katanya hana tua Quran yang kalian pulang berokon termasuk jenau. Maka ji walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millata. Galam sempurna jiduk jidong jiih dan segala macam. Igap selalu dipikir tiada diam walaupun sabah tempatnya bunuhkan mampu dengan teredamkan, tetapi mereka tidak diam, akan berpindah kepada yang lain kemudian kembali kepada tempatnya. Maka ji katanya baik lagak sang-sang ambal kaik dan kali kegedayau baik na sagai-sagai haba tikabu bak gedayau. Yang termasuk salah sabuh iaitu maksiat batin yang getam dalam ilmu tasawuf yang akan berteguh-teguh. Ya, jadi maka haji iaitu termasuk padin boh iaitu bunuh tanda-tanda ataupun ciri-ciri iaitu gedayau iaitu orang yang takwa. Nyo harus takalan introspeksi diri pada diri gedayau pun adanya. Jadi begaduh takalan gop. Maka haji tabut legadanya adalah tabut untuk memperbaiki diri sendiri pribadi, bukanlah untuk melihat perbuatan orang lain. Tidak seperti yang kita belajar sekarang baikna perangainya. Jadi puyangna lagi yang dalam Al-Quran beramal untuk diri kita sendiri, termasuk mengikat dengan ayat Al-Quran qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, maka kedih mengikat ayatnya tentang berbuat untuk kalian diri pribadi, keluarga gedayau, kemudian jiran gedayau, kemudian baru untuk orang lain. Mengikat dengan hadis iaitu kena izamat Adam yang kata amaluh, baru mengikat dengan hadisnya adalah ilmun yuntafa' bih wa taka ilmun yuntafa' bih, mengikat dengan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, nyan jauhin jih kombinasi jih. Ya, maka jih katanya bertegah-tegah baik tegah bak pegah ke gop ka kafe, gop ka sesat, gop ka sebaiknya. Hanafi iaitu yang kala kepegah lang kitab. Hanafi yang kala penutuh agama. Tapi yang ketulang pegah gedanya orang hana ilmu baik tak cap gop macam-macam. Ya, Hanafi orang yang kana ilmu lagi ulama-ulama, maka katanya ikulah itba' katanya setat ulama. Bahkan dalam kitab Naga Pegah berpendapat itba' kepada Nabi adalah mengikuti kepada ucapan, perbuatan dan etiket Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya katanya hana ilmu ka pegah gaup macam-macam tu. Ya, nyan adalah bisa timbul katanya perpecahan antara sesama saudara kita. Ya. Maka haji padin boh cara-cara mentaqid. Yang pertama yu'minu bil ghaib, yang kedua yuqimuna shalah, yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang keempat wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada Al-Quran, dan kelima beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman kepada Injil, walaupun hukum kitabnya jino ka dimenso, ka dibatalkan, dikarenakan dicampur adukan dengan akal pikiran manusia. Ayat-ayat yang hanya cocok, maka ketimbang akai setat kepada Al-Quran, ditembalik Al-Quran dipecocok ngon akai, nya binasa. Apabila tertemung dalam Al-Quran hanya cocok dengan akal manusia, kemudian dibalikkan lafaz ayat Al-Quran dicocok dengan akal, nyanka binasa. Binasa yang pakan bunuh Taurat, Zabur, Injilnya dimensokan, itulah karena dibalikkan kalimat dan lafaz disesuaikan dengan akal. Bukan akalnya menyerah kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah yaitu telah menuliskan ataupun telah memberikan ataupun telah mewahyukan kepada Rasulnya, kepada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nya bertegah-tegah baik bandal Quran hanya cocok ngakai gedayau,
hana betul Al-Quran tagan tahu kata yang betul sebenarnya yang betul yang salahnya ke katanya ciptaan Allah Taala sedangkan Al-Quran juga kalamun ya maka termasuk lam ciri-ciri dia itu muttaqin katanya wabil akhirati hum yuqinun karena al insan bunoniam katanya manusianya adalah tengut wa idza matu intabahau ahwata kamati yang baru jaga pakon karena pada dasarnya watai ciptaan Nabi Adam hanya langsung gebuh roh gebuh nyawang hanya iaitu tanah tubuh hinam tetapi watai gebuh nyawang ya jadi karena dasar kita terpisah mati tanah watai cipta Adam watai gebuh roh mubare udip tubuh Adam maka ji gedanya nagakeun bak lagu jamun asai bak tanah muwa bak tanah Tuhan petengah lam padang masa mati tubuh iaitu buma terimong mati nyawang nyan urusan Allah Taala geperintah oleh Allah Taala bak malik maut iaitu Israel ya maka bandum-bandum kembali kepada punca menyo dalam istilah bahasa Aceh jamun yo masair ke Iskandar Muda bandum kamu ho kamu pat bandum na punca lagi gekeun sang sui beuneng wo uprut bak prut sang sui but wo bak punca mio menan temo sabah masalah mio hana tak tepat punca nyo handlah masalahnya bedung ke cara untuk jut mio menan pat punca nyo bandum-bandum mio bak gedang punca ji bak Al-Quran dan hadis yang mentang asli tidak diotak-atik oleh kemauan adalah manusia karena kemampuan kita manusia sungguh-sungguh sangat terbatas ilmu kita yang galam sempurna maka lu pegah lun kena urung cara walaupun lagi lun le salah sit ya teman apabila getanya ona dalam padin boh masalah orang yang takwin orang yang mutakin bunau tamiman kepada azab kubuna tamiman kepada nyawang walaupun hana alam hana duh dikelan oleh panca indera yang limau yakinna nyawang lam tubuh walaupun hanta tupat menanti tayakin Allah Taala nageh yang ciptanya walaupun hana mentempat walaupun hanta tupat walaupun hanta tuban maka bertegah-tegah jina dalam sikulah gedanya ia purna Allah adalah di aras padahal yang elemen tauhid Allah tidak bertempat ya, dan Allah tidak bersisi dan Allah tidak di sisi ya, maka bertegah-tegah bagi orang yang hana murna han gepurna anak ke elemen sifat 20 nya lebih-lebih lem tak pegang sifat 20 hana dalam Al-Quran sebenarnya bukan sifat 20 hana dalam Al-Quran orang yang pegang sifat 20 hana dalam Al-Quran berarti orang yang hana geturi Al-Quran hana gebaca Al-Quran tekedi jid gebaca hana mufhum padahal wallahu samiul basir nyan sama basar nyan pat nyo puhana innallaha ala kulli syai'in qadir puhana qadirun dalam Al-Quran fa'alul lima yurid puhana iradah dalam Al-Quran bak surat Yasin yang ayat ke-82 iza arada kena aradanya iradah jadi kan makanya ke jenis pengut ke orang Islam mio menan lagi gedenya mio rela anak hana purna iaitu tauhid anak tu gedenya hanta purna fiqah anak tu gedenya hanta pegat kadat budidayakan dalam hidup sehari-hari sama dengan gedenya di dalam membunuh diri adalah tarusak Islam draw ke draw tu yang bertegah-tegah maka jih kepegah oleh Nabi rajulun la yaltaqu nabi yaumal qiyamah leboh golongan urangnya hang gete merempak oleh Nabi dan han merempak termasuk iaitu rajulun lam yuhibbal ilma wa ahlah pete urang-urang hana galak ke ilmu agama dan hana galak ke ahli agama hana galak ke ulama hana galak ke Al-Quran hana galak ke kitab sep ngon buku-buku di karilea hudang tagal ya, karena le buku-buku yang dikari le Yahudang ataupun le kari le Nasranang tu maka oleh kerana demikian berdegah-tegah iaitu baik gaduh iaitu baca Quran menyoka baca Quran tatim preh giliran baca Quran tatim rebut baca Quran tatim belau tapi Al-Quran kita biarkan ya baik nang anta purna kana kedraw tahan tatim baca oleh tak pegah dah tu urang yang pegang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis nyan pakiban itu zindek namanya munafik namanya
bertegah-tegah. Ya. Jadi ahwan ta'ala gayat wabil akhiratihum yuqinun, kata pegah legednya menyokam mati hanau delip ingat kepada dasar Nabi Adam diciptakan mengkleh daripada roh dudo barau gepasoro. Teman pakan kita ingin selalu bercita-cita ke depan. Memang dalam Al-Quran surat iaitu surat Kahfi, wa kanal insanu ajula. Sifat kita manusia adalah suka tergesa-gesa. Pakon le Nabi Adam awak tega pasal nyawang golom lengkap nyawang dalam tubuh ka ingin bergerak, ka ingin berjalan. Maka gedenya malim golom malim iaitu sang-sang gedenya urang ka malim, maka jilung golom malim. Jadi mandum meyakinkan masalah iaitu buat mungkar wan nangkir, malaikat mungkar wan nangkir nyan le gedenya yu'minun. Buat masalah iaitu yauma tusharuna watega bangkit gedenya daripada ru nyan pih tapati watega babak mizan nyan pih tapati watega babak sirat nyan pih tapati wate yang hak asal syurga alam syurga yang hak asal neraka lam neraka nyan adalah pih tapati. Teman le gedenya jena wate buat ibadat tujuan gedenya ke pahala, tujuan gedenya ke syurga nyan kembali kepada ilmu fiqh. Tapi wa amma ahwatai yang berbuat ibadat tidak iaitu menuju cita-cita ataupun balasan syurga, pahala dan neraka. Pucit hanya tamumat legedeng nyan perintah semata-mata perintah Allah Taala nyan kita itikad wa kembali kepada ilmu tasawuf. Nyan penutuh tasawuf beramal adalah bagi ulama sufi adalah beramal untuk yang betul. Tujuan kebetul bukan iaitu tujuan kepada syurga dan neraka. Bila je kembali kepada ilmu fiqh. Apabila ilmu tasawuf beramal dengan tasawuf, pu geperintah oleh Allah Taala nyan tapubut. Masalah pu yang gebi terserah Allah. Mengikat dengan rukun iman. Dah rukun iman gedenya iaitu percaya yakin kepada qada penutuh Allah dan qadar pu yang kut gebi oleh Allah. Nya adalah urang tasawuf. Berbeza dengan urang gedenya fiqh. Mia gedenya fiqh bandum na tujuan. Maka jina ubena dalam itu dunia gedenya bertujuan pengetgop, bertujuan ingin maju diri dan segala macam. Maka le urang udip dalam dunia jina adalah hubbul jah. Hubbul jah dalam ilmu tasawuf nya adalah gelaran. Mia dalam bahasa Aceh hubbul jahnya galak gedenya ke haya, galak kena ke megah, galak pokok jih gedenya ke hanjek gau. Maka jih gedenya yang hana ilmu tak pegah hana betul gau, salah gau. Awak tak pegah hana betul gau, itu nya ke betul rau tu. Awak tak pegah salah gau, itu nya ke iaitu ya, awak tak pegah kafir gau, itu nya cik gedenya yang na Islam. Awak tak pegah sesat gau, cik gedenya nyan bandum na kebalikan. Jadi maka ji urang gedenya yang hana ilmu pucit murno. Baik gedenya hana ilmu kata pegah ke gau. Hana tilah kata pegah pun urang yang na ilmu. Ya, maka ji bertegah-tegah. Jadi ulama dalam istilah bahasa agama pakar dengan istilah bahasa dunia. Yang fiqh dengan istilah iaitu ulama fiqh dengan istilah iaitu agama adalah politik dalam istilah bahasa dunia. Makanya bertegah-tegah nyan babandum. Ya, bandum nangon jihan. Ya, jadi bejut iaitu tak bolak-balik bejut akomodasi antara dunia dan agama. Ya, nyan bantamono ilmu. Ya, jadi nyan urang yang kamu takin yang na ciri-ciri ibnu yu'minuna bil ghaib yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan ya wa bil akhiratihum yuqinun tapatih singohna ora bangkit nyan akibat hikmah nabi li Allah Taala kiban hikmah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nyan menyona ayat wabil akhiratuhum yuqinun apabila katanya je ke urang takwa letak takwa dalam Al-Quran. Hikmah faedah hina di dunia ulaika ala hudam mir rabbihim. Getanya nyan akan gebi petunjuk kepada kebenaran itikad, kepada kebenaran Islam, kepada kebenaran ibadat, kepada kebenaran ilmu
dan sesuatu dan segala haji mengikat dengan sifat Nabi. Sifat Nabi yang buat kain tak purna anak mit, kain tak baca Quran, tetapi tidak beramal untuk sendiri. Iaitu wajib tak imani oleh mukallaf. Gedanya yang Islam balik berakal alias iaitu mukallaf tentang sifat Nabi sidqun. Ya, sidik. Kerana sifat Nabi sidik, amanah, tabligh, fatanah, nyan katanya mudah diucapkan tetapi susah dikerjakan. Itulah ulaikal ladzina ala hudam mir rabbihim. Nyo hikmah di dunia. Jadi semasa hidup dalam dunia lagi katanya bila ana sifat yang pada sekian banyak bunuh yang dengan sifat-sifat yang tersebut, sifat wa mimma razaqnahum yunfiqun, sifat yakin kepada Taurat, Zabur dan Injil, katanya kategori dalam aqwa, dalam takwa, dalam dunianya ulaika ala hudam min rabbihim, itulah orangnya yang diberi petunjuk oleh Allah Taala, kan diberi petunjuk oleh iblis syaitan, kan diberi petunjuk oleh Nasrani dan Yahudi, kan diberi petunjuk oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, langsung diberi petunjuk oleh Allah Taala. Maka pakan oleh Allah Taala kepegat malaikat mulhim, hatinya adalah sabah lapangan yang diribut oleh iblis syaitan dan iaitu malaikat-malaikat. Apabila hati gedenya, akal gedenya leh ke malaikat iaitu mulhim, maka akan merumpuk dalam hati gedenya kepada kebenaran yang datang dari Allah, bukan daripada iblis syaitan, bukan daripada gangguan manusia Yahudi dan Nasrani. Nyo maka penting tamurno ilmu agama abu betul-betul gedenya. Purna anak dia tu mulai sejak ban lahir, baik banceh anak gedenya takjuk gop pimpin sampai akhir masa perlai ke pangkat dan jabatan, termasuk dalam golongan gelarang dalam ilmu tasawuf, itulah hubbul jah. Ya. Jadi menyo di dunia begitu petunjuk dari Allah, kan petunjuk daripada jin. Lagi awak dukun, awak mesihir, nyan lepas di petunjuk di jin, di bulan. Nyan awak mendukun dah salah sabah lom pegah masalah gedanya, masalah urung mesihir ataupun mendukun. Boleh jadi nyo dilung di sini lung menyona ilmu. Long menyona elemen, long tanam sabah benda di sini, long tanam kera, long yang kali long kubah dan beruk-beruk dan segala macam. Awak long jak bak urang sakit ente, karena long lemengan dengan jin benda long mesihir. Boleh jadi long perintah jin bendanya awak long ku hidih, nah hidih ente. Boleh jadi laganya. Padahal ini long tanam kera, long bunuh, tapi long perintahkan jin bunuh karena long berjanji long bitumbal ke jinyan, long bimpun ke jinyan, ijih patuh kepada long. Watai lungku hidih bak urang sakit je, benda lung tanam hina hidih je lung cau. Ya. Jadi gedenya baik sampai lagayan ni pengerti. Ya, berpedomanlah benar-benar iaitu rad jalan ulama ba'al Quran. Tajak juga itu. Deman singah wara akhirat pu bagi gedenya yang mio lagai dunia benar kan merumpuk iaitu hudalil muttaqin ibunan hudam min rabbihim daripada Allah Taala. Watai ora dudul bangkit singah wa ulaika humul muflihun. Nyawa yang kepegah iaitu menyo tajak sekolah, hana tajak sekolah, hana pui kun, hana masa depan. Sebenarnya masa depan jak sekolah hanya sementara, jangka pendek, bukan jangka panjang. Masa depan yang hakikat, yang sebenarnya, yang jangka panjang, kekal abadi, itulah wa ulaika humul muflihun. Singa ahraduda baru menang gedaya yang talu. Ya, baru menang gedaya yang talu. Pakan menang gedaya yang talu, baru bebas gedaya urang dalam penjara. Pajan baru bebas, singa ahraduda menyawat dalam dunia gedaya dalam penjara. Pakan berdasarkan ke Nabi pu kepegah adunia si jenul wajanatu lil dunianya penjara. Jadi kena hanjit kedai hanjit oleh karenanya leawe kafak poi kun ke gedayau. Terkungkung kita masuk Islam, makanya tidak berani mereka dengan Islam. Apalagi di kalangan gedayau bunuh Islam topeng bak gedayau, watai kalan adat budaya cocok dengan awanyan. Boh hitam tamang dengan Islam. Jina kana le gedayanya. Oleh peduknya, peduk ju pureh peduk ju pui bajam kucak-kucak ju. Nyo kana jina bak gedayau.
Tapi dikarenakan kita hana ilmu agama, padahal yang adat tak budidayakan ketanya oleh orang tu, assalamualaikum nyepat. Kena ganya. Nyo atawak Hindu, awak atawak Buddha. Kena tatanya. Tapi pekan tak budidayakan dikarenakan hana tatim murno bak ulama. Karena kata pisah draw tu ulama tak pegah hana betul. Yang betul ketanya yang hana but hana tekula, yang cukup betul. Ya, maka ji rododa pembalasan Allah Taala sehingga wa ulaika humul muflihun, nyawa yang masa depan kekal abadi, merupakan kemenangan, merupakan kebebasan, hanali dalam penjara. No menteng lulakai maah wa ta'kajula hadanallahu wa iyyakum majma'in. Sadaqallahul azim.